Minggu lepas, aku pergi terjas satu kedai nasi kerabu. Actually kedai ni nak dekat setahun dah buka, tapi tak ramai yang datang setiap hari. Jadi kali ni aku buat video ni, aku harap semua orang dapat tahu kewujudan kedai ni ada kat sini. Okay, Assalamualaikum. Hari ni kedai nasi kerabu, aku rasa yang ni ramai orang Johor tak tahu lagi. Kita berada dekat Masai, nasi sup cikgu, Jalan Ketapang. Untuk mudah kau cari, dia betul-betul berhadapan dengan flat Ketapang. Basically menu diorang ni ada yang jenis-jenis sup macam ni adalah sup utara, dan lagi satu adalah sup kampung yang versi pantai timur. Nasi kerabu pun ada juga, cumanya kalau macam ayam tu yang bakar-bakar dia tak berani masak banyak sebab takut tak habis. Budu dia pakai budu tumis. Basic nasi kerabu kat sini RM9. Dan ni aku tambah kambing dengan ayam bakar serta daging. Masa gaul tu aku makan gaul subati, dapat rasa lah dia punya manis, pedas, ada cukup rasa masin dia. Serunding kelapa tu ikan dia banyak dia pakai. So bila makan tu kau dapat rasa lemak-lemak ikan tu, taklah banyak kelapa kan. Dari segi rasa kambing bakar aku suka sebab dia ada meresap sampai ke dalam, rasa manis-manis pedas, lepas tu lembut. Ayam bakar dia pun sama, dia tak kejung, itu yang bagus. Kalau makan nasi sup ni rasa dia macam makan nasi dekat pantai timur. Sup dia jenis yang bukan berempah macam orang Johor punya. Menang dekat sambal tu, pedas bila makan. Okay, next mihon sup utara. Yang ni kalau makan ni make sure kongsilah 3-4 orang boleh makan kalau satu portion. Yang ni Maggi celup. Okay, dalam dia siap ada daging, cuma kalau kau nak gaul tu nak pedas lagi kena add on lah belah-belah tepi tu, dia ada bagi side dish apa semua, tambahlah lada apa semua. Air dia ada kopi gula nisang, lepas tu ada tebing yang berbuih-buih tu. Pasukan ni ada section gula-gula, budak-budak ambil je free. Alhamdulillah kita dah settle makan. Mana datang boleh cari nasi sup cikgu dekat Jalan Ketapang 1.